perbezaan dulu. Yang ni berkilat, yang ni warna kuning. Nampak kan? Kamu nampak kan? Tengok semua. Tak ada skip video, okey? Tak ada skip video. Saya pergi beli lampu baru ke tukar, tak ada. Ha ni, yang ni dah buat tadi. Kamu boleh tengok BTT saya tu. Ha ni yang ni pula. Saya guna ni, geng. Oh, Solar Headlight Master ni, geng. Memang berkesan ni, geng. Dah beribu unit terjual. Tengok, nak guna dia mudah je. Ha, lampu korang yang warna kuning tu, korang letak je. Ha ni. Satu botol ni boleh guna banyak. Okey? Banyak biji kereta boleh guna. Korang jangan risaulah ni. Oh, Solar Headlight Master ni. Ha, lepas tu korang gosok je. Korang lumur bagi dia rata lah. Ha, lumur je bagi dia rata dulu semua sekali. Tengok. Ha, tengok. Lampu warna kuning tadi. Tak ada skip video, tak ada saya pergi beli lampu baru, tak ada ni, geng. Yang ni produk Osolah ni memang betul-betul berkesan. Ha, tak perlu nak bazir duit beli lampu baru, tak perlu. Ha, yang mana ada masalah lampu kuning tu, boleh. Ha, boleh guna Osolah Headlight Master ni. Ha, boleh baca komen, tengok review dekat Bit Kuning. Ha, bila dah rata macam ni, korang dah gosok bagi rata, semua dah kena dah. Ha, kita tunggu lebih kurang 4 minit, 5 minit. Kita tunggu kejap. Ha, ni, korang boleh baca. Sementara tu, nanti saya akan cepatkanlah video ni nanti. Ha, tunggu lebih kurang 4 minit, 5 minit. Ha, korang boleh baca komen nanti. Baca komen, tengok review dekat Bit Kuning. Dah ramai dah yang beli. Semua dah bagi feedback. Memang berkesan. Korang tak perlu risau. Brand Osolah ni korang tak perlu risau. Semuanya kalau korang pergi tengok, okay, dekat Osolah, semua produk dia memang berkesan lah. Memang padu. Ha, ni. Murah je. Harga dia memang murah ni, geng. Ha, ni tak sampai seminit lagi ni. Lebih kurang baru. Lebih kurang 3-4 saat je ni. Ha, sebab saya nak cepat. Ha, ni. Yang ni saya dah buat berkilat tadi. Tengok. Yang ni warna kuning tadi kan. Ha, jom kita tengok. Kesan dia ni. Sekejap je. Tak sampai seminit. Tadi baru saya sapu kan. Tak apalah. Kita gosok je terus sebab tak naklah basi masa. Lama-lama sangat video nanti. Ha, tengok. Kita gosok je. Tengok kesan dia, geng. Korang gosok je. Gosok je. Gosok. Jangan tak gosok-gosok. Lampu kereta gosok. Sampai berkilat. Wow. Tengok, geng. Ya, tengok. Yang kuning-kuning tadi semua dah hilang dah. Ha, tengok. Tengok kat sebelah sana. Tadi belah sini kuning tau. Sekarang dah sama dah, geng. Ha, tengok. Ha, memang berkesan. Ha, kalau produk tak berkesan, saya tak tunjuk, geng. Tengok sendiri. Ha, tengok yang mula-mula video tadi awal-awal tu warna kuning. Tengok jadi macam mana, geng. Ha, tengok. Tengok dari tepi. Tengok dari tepi. Tengok. Macam mana. Ha, memang berkilat, geng. Tengok. Tak perlu nak beli lampu baru. Tak perlu, geng. Ha, guna je Osolah Headlight Master ni, geng. Ha, ni. Guna ni. Osolah ni. Memang betul-betul berkesan ni, geng. Tak ada skip-skip video. Tak perlu bazir duit beli lampu baru. Tak perlu. Memang berkesan ni, geng. Tengok. Ha, tengok. Tadi warna kuning. Sekarang dua-dua sudah putih. Cerah. Tengok. Jadi memang berkesan. Saya guna apa? Ni. Osolah Headlight Master ni. Memang betul-betul berkesan. Tengok. Berkilat, geng. Tengok. Dua-dua dah berkilat. Ha, ni. Guna ni. Osolah Headlight Master ni. So, korang yang dapatkan ni, boleh pergi dapatkan dekat Bit Kuning saya kat bawah tu.